Okay, aku mau cerita pengalaman aku masa aku dekat satu tempat. And then aku nak mau cerita banyak lah. Tapi aku mau cerita just remind semua for the girls out there, you have to be careful and do not let anyone to get harm to you lah. Itu tengah hari and then ramai orang and saya masih lagi trauma lah sebab benda tu baru kemarin terjadi. Saya rasa macam kalau kamu hadap dengan benda tu pun sebenarnya benda tu simple je tapi disebabkan aku ndak aware masa tu and then aku terlampau sibuk makan jambu batu jadi aku rasa macam aku punya auto tu kan aku auto menjawab. So masa tu aku tengah makan jambu batu. Jadi tiba-tiba ada seorang lelaki, aku ingat lagi dia tinggi-tinggi pakai baju Palestin and then ada satu bag di depan. So dia dalam keadaan yang kau tahu vibe orang yang sebenarnya orang tu tengah buat jahat dengan kau. So aku macam dia tanya, "Seorang je kah?" Dia cakap. Terus kita automatic masa aku makan jambu tu, iya, kenapa? Aku macam begitu, macam mau marah lah. Iya, kenapa? Lepas tu dia jalan belah macam tu. And then aku macam, dia ni dengan family dia kah? Kenapa dia tanya aku macam tu kan? So, tiba-tiba dia pusing satu mall tu, dia pusing-pusing, dia macam tahu kah? Macam cacing kepanasan. Tak boleh duduk diam, dia pusing-pusing. Sebab aku tak tahu lah, mungkin aura aku awal lagi yang noted, dia ni ada benda yang dia mau buat jahat sama aku. So, aku pun cakap macam yang, weh kau kena hati-hati ni, Wan ni. Macam lain je. Tiba-tiba aku duduk lah kan. And then tiba-tiba out of sudden dia pergi duduk sebelah aku. So macam, weh ini bahaya. Ini memang, ini lagi teruk. So aku macam, dah kenapa pula Mamat ni duduk sebelah aku. Weh matai nanti dia pergi buat aku, dia lempar pisau kan dengan aku kan. So aku macam, makan-makan lah. Aku cuba buat act cool tau kah. Sebab bila kita macam ketakutan, dia lagi tahu yang kita ni ketakutan. So aku macam, terus dia macam, sendiri je kah? Yang, iya. Tapi, terus aku tukar topik. Tapi ada kawan saya tu. Macam apa? Terus aku makan-makan. Nasib masa tu ada 2 orang perempuan. Dia orang tengok aku. Aku macam, aku senyum tapi help me dalam hati aku lah. Aku macam, ya Allah, mudah-mudahan kau boleh tolong aku supaya 2 orang perempuan ni selamatkan aku cakap. And then dia orang tengok aku, lepas tu terus macam yang, tu kawan aku. Okeylah, bye. Aku cakap begitu. Macam aku cuba sebaik-baik yang mungkin lah sebab kita tahu kan, kita takutkan dia akan buat something lagi yang teruk. So terus aku naik escalator dengan 2 orang perempuan tadi. Weh aku cakap, Alhamdulillah kak. Saya pun tak kenal tu orang tu, tapi tiba-tiba dia tanya, ya dia cakap. Terus dia cakap pula, weh aku mendengar dia cakap kau sorang-sorang je. Aku tengok, aku perhati je dari tadi dia cakap. Dia dari pintu lagi dia perasan tu lelaki macam lain. So lepas tu aku ikutlah kawan yang baru kenal tu naik ke atas. Kira strange je lah tapi alhamdulillah dia orang tolong aku. Sampailah di atas, aku macam lepas makan jambu je aku buang lah sampah kan. Lepas tu budak tu lelaki dia pergi naik atas. Dia macam mencari tau. Lepas tu dia macam mencari. Lepas tu aku kan tiada dengan kawan-kawan tu yang aku baru kenal tu. Lepas tu dia cari terus dia naik atas lagi. And then kamu tahu, aku memang parking di tingkat atas lah. Jadi tempat parking kami tingkat 3. Dia macam, why dia macam mau serang aku kan ni. Sebab di atas kan memang terlampau sunyi sudah. Jadi aku nasihatkan lah, kamu kalau pergi mana-mana, paling paling bahaya dekat tempat parking yang kurang orang. So aku nasihat kamu nak payahlah pergi. Ataupun kalau kau mau pergi pun better dengan kawan-kawan kau yang lain. At least ada 2-3 orang kah. Ataupun ada lelaki kah. Ataupun ada boyfriend kau. And then lepas tu saya rasa akut sangat. Saya beritahu kawan yang saya baru kenal 2 orang tu. Okeylah kak, saya jalan dulu. Anything apa-apa kamu pun kena hati-hati. Aku jalan, aku lari laju-laju. And then aku terus pergi keluar. And then aku nasib di mall tu dia ada sekali dengan hotel. So aku terus pergi hotel sebab memang aku jumpa dengan kawan aku. Kawan adik aku punya kawan. So aku mau hantar barang untuk adik aku lah di Semenanjung. Jadi diorang
nasib time tu diorang 2 orang lelaki. Jadi aku cakap, "Weh," aku cakap, kau mesti tolong aku sekarang ni. Aku tengah ada lelaki jahat cuba, berniat jahat lah cuba mau dekat aku. So, aku rasa dia tengah tunggu dekat parking. Jadi bolehkah kamu 2 orang kasih kawan aku pergi kasih sampai selamat supaya aku ni selamat sampai pergi kereta aku. At least sampai di kereta aku." So, diorang diorang lah antara aku sampai di kereta aku. Ya Allah, aku macam, ya, memang memang sebenarnya kalau kamu tengok macam mmm, ndak ndak bahaya pun apa kan. Tapi when you rasa sudah ada insting yang you cakap lelaki ni ndak jahat, lelaki ndak baik, lelaki ni ada niat yang jahat, terus jalan, terus walk away. Maksudnya terus kau cari cara untuk lari daripada tempat tu. So, aku macam luckily aku sudah lari dari tempat tu, terus aku menangis-nangis gila. Ya, aku macam masih trauma. Tapi sekarang aku macam, ya itulah. Okay, bye. Itu sajalah. Jadi, hati-hatilah kamu orang, ah.